Assalamualaikum, hai, saya Azra Nuha dari TVPSS TV Mualim Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Pada hari ini kita berada di sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Menengah Agama Ma'arif yang telah diraikan dengan penuh meriah pada hari ini. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan kemeriahan sambutan Hari Guru pada hari ini. Bagaimanakah anda menghargai jasa guru? Saya menghargai jasa guru dengan cara belajar bersungguh-sungguh, menghormati mereka dan sentiasa mendengar nasihat mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru kerana telah mengajar dan mendidik kami dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang. Terima kasih kepada semua guru sebab mengajar saya. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar saya selama ini dan saya ingin mendoakan supaya cikgu panjang umur selalu. Amin. Saya menghargai jasa guru dengan cara belajar bersungguh-sungguh, menghormati mereka dan mendengar nasihat mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang mendidik saya dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di SMM Ma'arif. Terima kasih. Wabarakatuh. Ini juga anak-anak menghargai guru-guru negara Malaysia dengan ini berikhlas mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami. Menembus Apa kenangan paling manis Tuan Murid sepanjang menjadi guru? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup baik tadi. Sebenarnya sepanjang 30 tahun habis sebagai guru, alhamdulillah tahun ini tahun ke-30. Banyak sangat pengalaman yang manis, seolah-olah tidak ada pengalaman yang pahit. Cuma bila kita boleh rangkumkan dalam satu istilah, kenangan paling manis ialah apabila melihat anak-anak murid berjaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang, seterusnya mengharumkan nama diri, keluarga dan sekolah. Jadi itu adalah antara beribu-ribu murid yang telah berjaya. Dan itu sebenarnya adalah kenangan yang paling manis yang tidak dapat dilupakan oleh Abi sepanjang berkhidmat
selama 30 tahun. Kenangan yang paling manis apabila saya menjadi guru, bila saya merupakan seorang guru kaunseling, apabila saya dapat menyelesaikan sesuatu masalah pelajar itu, saya rasa satu kebanggaan bagi diri saya. Kenangan paling manis sepanjang menjadi guru ialah apabila cikgu melihat anak didik cikgu berjaya. Malah berjaya lebih daripada cikgu lah. Assalamualaikum semua, saya Fatimah, guru ganti di SMA Ma'arif. Untuk menjawab soalan saudari Azra Nuha, setakat ni kalau sepanjang saya berada di SMA Ma'arif ni, yang saya paling ingati adalah tinggal di asrama lah selama 2 minggu. Walaupun hanya tempoh yang agak singkat, tetapi saya dapat tinggal bersama anak-anak murid yang dikasihi dan bantu mereka dari segi akademik lah, serba sedikit. Bila jadi cikgu ni, perkara yang paling manis adalah apabila kita jumpa balik anak-anak murid kita yang dah kita ajar, mereka dah keluar lama. Bila dia orang datang balik ke kita, dia orang menjadi orang. Maksud orang di sini maksudnya kita banggalah bahawa apa yang kita ajar walaupun mungkin bukan subjek kita, tapi mereka masih ingat kita, mereka sentiasa datang rumah kita, mereka berjaya lah dalam kehidupan menggunakan apa yang kita dan cikgu-cikgu ajar di sekolah. Semoga sambutan Hari Guru kali ini menjadi medan penghargaan kepada semua insan pendidik yang telah berkorban demi masa depan negara. Kini berakhirlah sambutan Hari Guru pada hari ini. Sekian, saya Azra Nuha, wartawan dari TV PSS SMA Ma'arif. Ilhamku, inspirasiku. Bye. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku.